Tahu tak sebenarnya nak mengaji Quran ni kita kena perhatikan 5 benda je dalam Quran tu. Kalau kita perhatikan 5 ni, insya-Allah kita akan mengaji mesti lancar punya kita ngaji. Mesti tajuk pun kita power. Apa benda 5 tu? 5 tu hanya ini saja. Lam, mim, nun, mad dan waqaf. Dalam surah Al-Fatihah ada perkataan an'amta. An'amta kita nampak situ ada nun mati bertemu dengan ain. Okey. Macam saya cakap tadi, punca tajuk adalah nun mati, nun ataupun tanwin. Jadi nun bertemu dengan ain, kita jumpakan dengan ain. Okey, ni khusus boleh pusing. Nun berjumpa dengan ain, bila dah selari kita tengok pada bulatan nun. Okey, ni bulatan nun ya. Warna biru. Jadi dekat jari, warna biru adalah izhar halqi. Jelaskan bunyi nun, jangan dengung. Jadi perkataan Al-Fatihah tadi an'amta. Jadi kita kena jelaskan an. Jadi dapatkan kad jadi tajwid, satu untuk dewasa, satu untuk kanak-kanak. Jadi satu keluarga boleh pandai tajwid. Nak dapat kat mana? Tekan button di bawah.